Pernah tayo patuh belajar, tapi tangan gatal nak scroll telefon? Sakit serang. Ni berlaku pada semua orang. Otak kita sukakan ganjaran yang cepat macam fun meter dalam The Sims. Telefon bagi kita happy points dengan setiap like dan video kelakar. Belajar pula macam membina skill. Ia perlahan dan perlukan usaha. Otak kita secara semula jadi akan pilih jalan yang paling mudah dan seronok. Jadi pada rahsianya kita perlukan cheat coding kita sendiri. Namakan ia mode focus. Pertama, letak telefon awak di tempat yang tak nampak. Macam dalam laci. Kemudian, set masa untuk belajar. Contohnya, 25 minit. Dalam masa ini, beri tumpuan 100% pada kerja sekolah. Bila masa dah tamat, awak dah berjaya satu pusingan. Sekarang, masa untuk ganjaran. Ambil rehat 5 minit. Gunakan masa ini untuk scroll tanpa rasa bersalah. Ini mewujudkan keseimbangan. Belajar, kemudian rehat. Ulangi kitaran ini. Awak akan terkejut betapa banyaknya yang boleh disiapkan. Lama-kelamaan, skill belajar awak akan meningkat ke tahap maksimum. Cuba cheat code ini dalam hidup sebenar awak. Awak pun boleh jadi pelajar cemerlang. Cuba hari ini.